Hi guys. Welcome back to Sembang Sekoja. So hari ni Danira, siapa guest kita untuk hari ini? Tak tahulah, I dengar macam dia macam famous gila-gila lah. Famous ke? Famous sangat guys. So kita nak tahu siapa. You tahu ke siapa? Tak tahu lah. Tak tahu. So tapi I rasa orang tu ada dalam tandas. I nampak dia masuk tadi. I nampak dia buat apa kat tandas ni. Jom kita tengok. Jom. Apa guys? Ni tisu ke? Buat apa ni? Main sabun ke tadi ni? Ada sabun. Touch lah guys. Tadi I macam pernah tengok lah you. Siapa yang nama dia? Cuba tanya nama dia siapa? Siapa ni? I tak kenal lah you. Tak. Daniel Zain. Daniel Zain. Macam tak pernah dengar nama you ni siapa. Macam Saya baru turun daripada planet Mars. faham. Nampak lah. Tak kenal. I tetap tak kenal. Yang I kenal Anwar Zain dengan Zainal Zain. You ada kenal dengan diorang ke? Cakap ada. Cuba explain sikit. Macam tak nak explain je. Saya nak buat dia. Faham. Kenapa you nak jadi artis juga? Kenapa pilih? Sebab saya nak jadi artis. Tapi kenapa nak kenal ada nama Zain juga? Macam tu. Sebab saya nama Mak Zain. Jadi kenapa you emo sangat? Kan? Jangan please tolonglah jangan emo. Betul ke? Betul ke? Faham. You ada apa? Tak ada. Selamat guys. Kau nak cari apa? Astagfirullahaladzim. Tapi kenapa kena ada Zain? Macam you nak tumpang famous juga ke macam mana ke? Puaka sikit. Dia pun puaka sebenarnya. Tak nak. Dia lagi puaka. Muka pun you macam puaka. Dia macam ini. Bapa I nama dia Mak Zain. Atuk kepada bapa kepada Anwar Zain nama dia Zain juga. Jadi saya gunalah nama Mak Zain. Takkan nak letak Daniel Mat dan macam lagu lama pula Girly Mat. So tak kena lah kan. Harus kita letak Daniel Zain. Daniel Zain macam kepak sikit lah. Tak adalah menumpang tapi I menyewa lah nama Anwar Zain tu. Kita bayar tak semua tu? Kita sewa itu cerita belakang lah. Takkan nak cerita kat korang. Faham. Okay. Kita dengar yang dia ada New single lah. You ada lagu new single, baru. betul ke? Lagu single. Ada berapa view lagu tu? Tak banyak pun. Sikit baru naik. Berapa? Baru BBNU lah. Tajuk apa lagu tu? Cuba cerita sikit sebab kita orang tak tahu. Hanya ada aku. And now lagu tu OST untuk drama 40 saja. And then lagu kedua Dinda tajuk dia. Dinda paling gempak lah tu. Belum lagi. Paling keempat tu Belum gempak lagi. Belum keempat lagi. On the way lah. Dia on the way. Nanti lagu keempat tu music video ada daripada Ampang sampai Pantai Dalam naik Flying Fox. Faham. Boleh nyanyi sikit? Nyanyi sikit. Boleh cuba nyanyi. Macam Mana yang paling gempak sekali? paling gempak, paling banyak view lah. Paling banyak view lah. Yang you rasa kalau orang tengok je memang macam Daniel Zain. Macam tu. Andai ini ketentuan kita untuk hidup bersama selamanya hingga tua. Andai dah lah. Okey lah memang korang memang kena dengar lagu ni memang sedap. I rasa Memang macam itu. 3 jam macam tu je. Memang tak ada adab. Memang tak ada adab sikit. You pula tadi tengah main sabun kan? So sorry lah kan. Okay, so thank you Daniel Zain. Thank you so much. Semoga you punya video semakin gempak lah. Kita orang akan like. Kita orang tolong like. Okay. 2 like 2 like je. Okay, boleh ya? Korang pun tolong like. Tolong like guys. Jangan lupa like Daniel Zain. Like, share, subscribe, follow social media. Buatlah semua benda pun. Tiba. Okay guys. Thank you. Bye.